Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamzuri bin Saumi, pelajar kursus ALS 2033, Servis Logistik dari UMK CEE. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bertajuk Logistic Operations and Management, a Case Study of POS Malaysia Berhad. Yang pertama, saya nak ucapkan terima kasih juga dulu kepada pensyarah saya, iaitu Encik Dr. Zuraimi bin Abdul Aziz. Banyak memberi bimbingan dan juga ajaran sepanjang menjalankan kos ni, dan saya akan teruskan saya punya pembentangan. Terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan sekalian lah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang POS Malaysia Berhad, jenis perniagaan yang dijalankan, aktiviti logistik utama dalam operasi syarikat, serta bagaimana pengurusan logistik dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi dan meningkatkan kecekapan juga pada perkhidmatannya. Semoga pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peranan logistik dalam kejayaan POS Malaysia Berhad. Okey, latar belakang POS Malaysia Berhad iaitu syarikat menyedia perkhidmatan pos, kurier dan logistik yang tertua serta antara yang terbesar di Malaysia. POS Malaysia ni telah ditubuhkan pada 1 April 1808, menjadikannya sebuah organisasi yang mempunyai lebih daripada 200 tahun pengalaman dalam industri perkhidmatan pos dan logistik. Pada peringkat awal, perkhidmatan ini diwujudkan oleh pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu bagi memenuhi keperluan penghantaran surat dan juga komunikasi. Ibu pejabat POS Malaysia terletak di Kompleks Daya Bumi Kuala Lumpur yang menjadi pusat pentadbiran dan pengurusan operasi syarikat. Sehingga kini, POS Malaysia mempunyai lebih daripada 11,000 orang pekerja yang mengendalikan pelbagai operasi di seluruh negara. Selain itu, POS Malaysia mempunyai lebih 1,000 cawangan dan pos laju kios di seluruh Malaysia serta menawarkan perkhidmatan penghantaran ke lebih 220 destinasi antarabangsa melalui rangkaian logistik global. Latar belakang yang kukuh ini menunjukkan bahawa POS Malaysia terus memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti ekonomi, perdagangan dan perkhidmatan logistik di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nature of business atau jenis perniagaan POS Malaysia Berhad. Okey, POS Malaysia merupakan sebuah syarikat yang menyediakan pelbagai perkhidmatan pos, kurier, logistik dan penyelesaian rantaian bekalan. Selain penghantaran surat dan bungkusan, syarikat ini juga turut menawarkan perkhidmatan e-dagang, penghantaran ekspres melalui pos laju, penghantaran antarabangsa serta perkhidmatan kewangan seperti pembayaran bil, kiriman wang dan juga urusan kerajaan. Sasaran pelanggan POS Malaysia merangkumi individu, syarikat swasta, agensi kerajaan serta perniagaan e-dagang yang memerlukan perkhidmatan penghantaran yang cepat, selamat dan boleh dipercayai. POS Malaysia beroperasi dalam industri logistik, pengangkutan dan perkhidmatan pos yang menjadi satu sektor penting dalam menyokong aktiviti perdagangan dan ekonomi negara. Dari segi kedudukan pasaran, POS Malaysia merupakan antara penyedia perkhidmatan pos dan logistik yang paling dikenali di Malaysia. Dengan pengalaman lebih daripada 200 tahun, rangkaian cawangan yang luas dan liputan penghantaran ke seluruh negara lebih
220 destinasi antarabangsa, Pos Malaysia terus mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu pemain utama dalam industri logistik negara. Okey, seterusnya adalah slide 4 iaitu Logistic Activity 1. Slide ini menerangkan aktiviti logistik yang pertama iaitu procurement ataupun perolehan. Procurement adalah proses mendapatkan semua barangan dan perkhidmatan yang diperlukan supaya operasi Pos Malaysia dapat dijalankan dengan lancar, cekap dan pada kos yang optimum. Pertama, pembelian bahan mentah. Pos Malaysia membeli pelbagai keperluan operasi seperti sapu surat, kotak pembungkusan, label penghantaran, peralatan pejabat, sistem teknologi maklumat, kenderaan penghantaran serta kelengkapan pekerja. Kedua, pemilihan pembekal. Pos Malaysia memilih pembekal yang mampu menawarkan produk yang berkualiti, harga yang kompetitif, penghantaran tepat pada masanya serta mempunyai reputasi yang baik. Langkah ini memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan memenuhi standard syarikat. Ketiga, pengurusan kos. Pos Malaysia mengawal kos melalui rundingan harga, pembelian secara pukal, penggunaan sistem e-procurement dan menjalinkan hubungan jangka panjang dengan pembekal strategik. Pendekatan ini membantu meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan kos keseluruhan. Dalam aktiviti procurement ini, yang sistematik memastikan semua sumber diperoleh pada masa yang tepat dengan kualiti terbaik dan kos yang berpatutan. Ini membolehkan Pos Malaysia memberikan perkhidmatan penghantaran yang lebih cekap, pantas dan berkualiti kepada pelanggan. Okey. Seterusnya adalah menerangkan tentang aktiviti logistik kedua iaitu warehousing ataupun pengurusan gudang. Warehousing merupakan proses menyimpan, mengurus dan menyusun surat dokumen serta bungkusan sebelum dihantar kepada pelanggan. Pengurusan gudang yang sistematik membantu memastikan setiap item disimpan dengan selamat dan mudah dikesan. Pertama, dengan penyimpanan stok. Pos Malaysia menyimpan pelbagai jenis bungkusan, surat dan barangan e-dagang mengikut kategori serta destinasi penghantaran. Ini memastikan semua item berada dalam keadaan teratur dan sedia untuk diproses. Kedua, ialah susun atur gudang. Gudang dibahagikan kepada beberapa zon seperti zon penerimaan, zon penyimpanan, zon penyoteran dan zon penghantaran. Susun atur ini membolehkan aliran kerja menjadi lebih teratur, menguruskan kesilapan dan juga mempercepatkan proses penghantaran. Ketiga, teknologi gudang. Pos Malaysia menggunakan Warehouse Management System ataupun WMS, teknologi barcode dan RFID serta peranti mudah alih untuk menjejaki lokasi bungkusan secara masa nyata. Selain itu, analitik data juga turut digunakan bagi membantu perancangan stok dan meningkatkan kecekapan operasi. Sistem warehousing ini yang moden membolehkan Pos Malaysia mengurus inventory dengan lebih cekap, mempercepatkan proses penyetoran dan penghantaran serta meningkatkan ketepatan dan kepuasan pelanggan. Okey, seterusnya adalah aktiviti logistik yang ketiga iaitu Transportation Management ataupun pengurusan pengangkutan. Pengurusan pengangkutan merupakan salah satu komponen paling penting dalam operasi Pos Malaysia kerana ia memastikan surat, dokumen dan bungkusan dapat dihantar kepada pelanggan dengan cepat, selamat dan tepat pada masanya. Pos Malaysia menggunakan pelbagai mod pengangkutan iaitu motosikal untuk penghantaran terakhir di kawasan perumahan,
van untuk menghantarkan bungkusan bersaiz sederhana, lori bagi penghantaran bahan dalam kuantiti yang besar antara pusat pemprosesan dan cawangan, serta kapal terbang untuk penghantaran jarak jauh dan juga antarabangsa. Bagi meningkatkan kecekapan operasi, Pos Malaysia menggunakan teknologi GPS dan sistem pengurusan laluan bagi merancang laluan penghantaran yang optimum. Teknologi ini membantu mengurangkan masa perjalanan menggunakan bahan api serta kos operasi. Selain itu, Pos Malaysia turut menjalinkan kerjasama dengan syarikat logistik antarabangsa bagi memastikan penghantaran ke lebih 220 destinasi di seluruh dunia dapat dilakukan mengikut jadual dan piawaian keselamatan yang ditetapkan. Pengurusan pengangkutan yang cekap membolehkan Pos Malaysia meningkatkan ketepatan masa penghantaran, mengurangkan kos operasi serta memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, seterusnya adalah pengurusan inventory. Pengurusan inventory adalah proses mengawal stok bahan, peralatan, bekalan yang diperlukan supaya operasi logistik Pos Malaysia dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Walaupun Pos Malaysia bukan sebuah syarikat pengeluaran, syarikat ini masih perlu mengurus pelbagai jenis inventory seperti bahan pembungkusan, sampul surat, kotak, pelekat penghantaran, peralatan pejabat atau alat ganti kenderaan. Semua stok ini perlu sentiasa mencukupi bagi menyokong operasi harian. Selain itu, Pos Malaysia turut menawarkan perkhidmatan pengurusan inventory kepada pelanggan korporat. Melalui perkhidmatan logistik kontrak, sistem ini membolehkan pelanggan memantau jumlah stok secara masa nyata, mengetahui kuantiti stok yang tersedia serta memudahkan proses perancangan penghantaran. Dengan menggunakan sistem pengurusan inventory yang moden, Pos Malaysia dapat mengelakkan kekurangan stok, mengurangkan kos penyimpanan serta memastikan semua keperluan operasi sentiasa tersedia apabila diperlukan. Pengurusan inventory yang cekap membantu meningkatkan kecekapan operasi, mengurangkan kos, mempercepatkan proses logistik dan seterusnya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan Pos Malaysia. Okey, seterusnya adalah iaitu order processing and parcel sorting ataupun prosesan pesanan dan pengasingan bungkusan. Setiap hari, Pos Malaysia menerima ribuan surat dan bungkusan daripada pelanggan di seluruh negara. Setiap kiriman akan melalui beberapa proses penting iaitu pendaftaran, pengimbasan kod bar, penimbangan, pelebalan dan pengasingan mengikut negeri, daerah dan destinasi penghantaran. Bagi meningkatkan kecekapan operasi, Pos Malaysia menggunakan sistem automasi dan mesin pengasingan berkelajuan tinggi yang mampu memproses ribuan bungkusan dalam tempoh yang singkat. Penggunaan teknologi ini membantu mengurangkan kesilapan manusia, mempercepatkan proses penyetorian dan memastikan kiriman dihantar ke destinasi yang betul. Selain itu, setiap bungkusan direkodkan dalam sistem penjejakan. Melalui sistem ini, pelanggan boleh menyemak status penghantaran secara masa nyata ataupun secara online, sekaligus meningkatkan ketelusan, keyakinan dan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan Pos Malaysia. Proses pesanan dan pengasingan bungkusan yang sistematik membolehkan Pos Malaysia meningkatkan ketepatan penghantaran, mengurangkan kesilapan operasi serta memastikan setiap kiriman sampai kepada pelanggan dengan lebih cepat, selamat dan efisien. Okey, seterusnya adalah aktiviti logistik ke-6 iaitu last mile delivery ataupun penghantaran jarak jauh. Last mile delivery merupakan proses penghantaran bungkusan dari pusat pengedaran terakhir ke alamat pelanggan. Aktiviti ini dianggap sebagai salah satu komponen yang paling penting dalam rantaian logistik kerana ia melibatkan interaksi secara langsung dengan pelanggan.
Bagi memastikan penghantaran dapat dilakukan dengan cepat dan selamat, Pos Malaysia menggunakan pelbagai mod pengangkutan seperti motosikal, van, lori kecil. Kenderaan ini membolehkan penghantaran dibuat di kawasan bandar, luar bandar serta lokasi yang sukar diakses. Selain penghantaran terus ke alamat pelanggan, Pos Malaysia turut menyediakan beberapa pilihan penghantaran yang fleksibel seperti pengambilan di pejabat pos, pos laju, pos easy dan smart locker. Kemudahan ini memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan untuk menerima atau mengambil bungkusan mengikut kesesuaian mereka. Kecekapan penghantaran jarak terakhir memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Penghantaran yang cepat, tepat masa dan selamat dapat meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan Pos Malaysia. Sebagai kesimpulannya, last mile delivery merupakan peringkat terakhir yang menentukan pengalaman pelanggan dengan rangkaian penghantaran yang luas, pilihan penghantaran yang fleksibel serta perkhidmatan yang cekap. Pos Malaysia mampu memastikan setiap bungkusan sampai ke destinasi dengan cepat, selamat dan berkualiti. Okey, seterusnya adalah reverse logistik ataupun logistik pemulangan. Reverse logistik ialah proses mengendalikan barangan yang dipulangkan oleh pelanggan kepada penjual atau pengeluar. Aktiviti ini menjadi semakin penting berikutan perkembangan pusat sektor e-dagang yang menyebabkan jumlah pemulangan barangan semakin meningkat. Pos Malaysia menyediakan perkhidmatan pemulangan bungkusan yang memudahkan pelanggan menghantar semula produk yang rosak, tidak menepati spesifikasi atau ingin ditukar. Proses ini lebih mudah, selamat, sistematik bagi memenuhi keperluan pelanggan. Selain itu, setiap bungkusan yang dipulangkan akan direkod dan dijejak menggunakan sistem penjejakan. Sistem ini membolehkan pelanggan dan pihak penjual memantau status pemulangan secara masa nyata ataupun online sehingga bungkusan tiba di destinasi yang ditetapkan. Pengurusan reverse logistik yang cekap membantu mengurangkan kehilangan barangan, mempercepatkan proses tuntutan dan pertukaran produk serta meningkatkan kecekapan operasi syarikat. Reverse logistik bukan sahaja memudahkan proses pemulangan, malah meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan Pos Malaysia. Ini membuktikan bahawa pengurusan logistik yang berkesan bukan hanya melibatkan penghantaran kepada pelanggan, tetapi juga pengurusan pemulangan yang cekap dan berkualiti. Okey, seterusnya adalah menerangkan tentang aktiviti logistik ke-8, iaitu aktiviti digital tracking system ataupun logistik teknologi ataupun sistem penjajakan digital dan teknologi logistik. Transformasi digital memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kecekapan operasi Pos Malaysia. Syarikat menggunakan pelbagai teknologi moden seperti sistem penjajakan masa nyata, real-time tracking, kod bar, pengimbas mudah alih, aplikasi Pos Malaysia serta sistem pengurusan logistik bersepadu bagi memantau setiap pergerakan bungkusan dengan lebih tepat dan pantas. Melalui sistem penjejakan digital, pelanggan boleh menyemak status penghantaran pada bila-bila masa hanya dengan menggunakan nombor barcode. Ini memberikan ketulusan kepada pelanggan dan mengurangkan pertanyaan mengenai status penghantaran. Selain itu, Pos Malaysia turut menggunakan analisis data dan juga sistem pengurusan maklumat untuk merancang laluan penghantaran yang lebih efisien, mengoptimumkan penggunaan kenderaan serta meningkatkan produktiviti keseluruhan operasi logistik. Penggunaan teknologi digital membolehkan Pos Malaysia meningkatkan ketepatan penghantaran, mempercepatkan proses operasi, mengurangkan kesilapan, memberikan penghantaran perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Pelaburan dalam teknologi ini juga membantu Pos Malaysia terus kekal berdaya saing dalam industri logistik yang semakin moden dan kompetitif. Okey,
Slide 12 saya menerangkan bagaimana logistik menambah nilai kepada organisasi. Okey. Slide ini menerangkan bagaimana menguruskan logistik yang berkesan dapat menambah nilai kepada Pos Malaysia Berhad. Logistik bukan sekadar memastikan penghantaran berjalan lancar, malah menjadi faktor utama yang meningkatkan prestasi organisasi, kepuasan pelanggan dan daya saing syarikat. Pertama, logistik meningkatkan kepuasan pelanggan dengan penghantaran yang cepat, selamat dan tepat pada masanya. Pelanggan dapat menerima bungkusan mengikut jadual. Selain itu, sistem penjejakan masa nyata membolehkan pelanggan menyemak status penghantaran lebih mudah sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap perkhidmatan Pos Malaysia. Kedua, logistik membantu mengurangkan kos operasi. Dengan apa? Perancangan melaluan penghantaran yang optimum menggunakan teknologi automasi atau pengurusan inventory yang sistematik dapat mengurangkan penggunaan barang api, kos penyimpanan serta pembaziran sumber. Okey, yang ketiga adalah logistik meningkatkan kecekapan operasi. Bagaimana? Penggunaan sistem automasi, kod bar dan teknologi digital mempercepatkan proses penerimaan dan penghantaran bungkusan. Pada masa yang sama, ia mengurangkan kesilapan dan memastikan penghantaran dibuat mengikut jadual. Okey, yang keempat, logistik meningkatkan daya saing organisasi. Pos Malaysia sentiasa melaksanakan inovasi dalam teknologi logistik dan memperluaskan perkhidmatan seperti logistik e-dagang, penghantaran antarabangsa dan penyelesaian rantaian bekalan bagi memenuhi keperluan pasaran yang sentiasa berubah. Selain itu, logistik turut menyokong pertumbuhan sektor e-dagang, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan melalui perkhidmatan yang berkualiti serta menyokong kelestarian dengan penggunaan teknologi yang lebih cekap tenaga, mengurangkan penggunaan kertas dan mengoptimumkan laluan penghantaran. Pengurusan logistik yang cekap bukan sahaja memastikan operasi Pos Malaysia berjalan lancar, malah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangkan kos, memperkukuhkan daya saing dan menyokong pertumbuhan syarikat secara mampan. Oleh itu, logistik merupakan aset strategik yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dalam jangka panjang. Okey, sebagai kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa Pos Malaysia Berhad merupakan salah satu organisasi logistik yang terpenting di Malaysia. Dengan pengalaman lebih 200 tahun, rangkaian penghantaran yang luas serta penggunaan teknologi moden, Pos Malaysia berjaya berkembang daripada menyediakan perkhidmatan pos tradisional pada sebuah syarikat logistik yang menawarkan penyelesaian rantaian bekalan secara menyeluruh. Sepanjang kajian ini, kita telah melihat bahawa kejayaan Pos Malaysia bergantung kepada pengurusan aktiviti logistik yang berkesan seperti pengurusan pengangkutan, pergudangan, inventory, pemprosesan pesanan dan pengasingan bungkusan, penghantaran jarak terakhir, logistik pemulangan serta sistem penjejakan digital dan teknologi logistik. Kesemua aktiviti ini saling melengkapi bagi memastikan setiap penghantaran dilakukan dengan cepat, tepat dan selamat. Selain itu, pengurusan logistik yang sistematik telah memberikan pelbagai nilai tambah kepada organisasi. Antaranya ialah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan operasi, memperkukuhkan daya saing syarikat, menyokong pertumbuhan sektor e-dagang, meningkatkan reputasi organisasi serta menyokong kelestarian dan tanggungjawab sosial korporat. Kesimpulannya, logistik bukan sekadar proses penghantaran barangan, tetapi merupakan aset strategik yang memainkan peranan penting dalam kejayaan sebuah organisasi. Dengan itu, melaksanakan inovasi, transformasi digital dan penambahbaikan berterusan, Pos Malaysia diyakini akan terus kekal sebagai peneraju industri logistik negara serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Sekian saja daripada saya, Pak Zamzuri bin Suami, nombor metrik A21B0039EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.